Berapa lama kita terjajah? Melaka Portugis merupakan kawasan jajahan kerajaan Portugis yang menguasai kawasan Melaka selama 130 tahun, 1511 hingga 1641. Dengan kejatuhan Kesultanan Melayu Malaka pada 15 Ogos 1511, Afonso de Albuquerque Tok Wan Jabir mencuba mendirikan benteng pertahanan untuk melawan serangan Sultan Mahmud Shah. Melaka, Belanda. Melaka Belanda, 1641 hingga 1825, adalah tempoh terpanjang Melaka di bawah kekuasaan asing. Belanda menguasai Melaka selama 183 tahun. Berapa lama Melaka diperintah oleh British? Dari 1826 hingga 1867, Melaka diperintah oleh Syarikat Hindia Timur British, British East India Company, dan kemudiannya menjadi sebuah tanah jajahan British. Ia menjadi sebahagian pertempatan selat, Straits Settlement, bersama-sama dengan Singapura dan Pulau Pinang pada tahun 1946. Berapa lama Malaysia terjajah? Semenjak kejatuhan Kerajaan Melayu Melaka pada 28 Ogos 1511 Masihi, Tanah Melayu telah dijajah secara berperingkat dalam tempoh 446 tahun sehingga 1957 M.25 Mei 2018. NOTA, itu menurut fahaman Ahlul Bida'ah. Padahal sehingga hari ini umat Nusantara terus terjajah dengan fahaman asing. Bahkan terus terjajah pemikirannya dengan fahaman parasit wal bida'ah aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah Aswaja, ciptaan agama falsafah aliran Yahudi dan orang-orang kafir. Sejak bila agama parasit wal falsafah penjajah aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah Aswaja wujud? Betul agama parasit aliran al-Asy'ariyah wal Maturidiyah Aswaja ini wujud titik dia awal 600 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Selepas itu mereka terus kalah perang dengan agama lain kecuali dengan puak-puak mereka sendiri sahaja. Asyairah atau Asy'ariyah, Arab al-Asariyah atau al-Asairah, merupakan satu aliran utama dalam pengajian akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. 1, 2. Aliran ini digagaskan oleh Imam Abu Al-Hasan Ali Al-Asy'ari, 3, seorang faqih mazhab Syafi'i dari abad ke-3 Hijrah, ke-9 ke-10 Masihi. 7. Ia merupakan aliran rasionalis akli-nakli, 13, yang bergandingan dengan kelompok Maturidiyah, 6, 14, dan Adhariyah. 15, 16. Aliran Asy'ariyah mengasaskan jalan tengah antara akidah aliran Adhariyah dan Mu'tazilah dalam teologi Islam, yang bergantung pada kitab suci Islam dan juga rasionalisme teologi berkenaan dengan kuasa dan sifat-sifat Allah. 4. Asy'ariyah akhirnya menjadi aliran dominan dalam Ahli Sunnah wal Jamaah. 5, 17, dan dianggap aliran teologi paling penting dalam sejarah Islam. 5. Antara tokoh Asy'ariyah yang terkenal ialah Imam Abu Hamid Al-Azali, Sultan Al-Ulama, Syekh Izzuddin Abdul Salam, Imam Jalaluddin Al-Suyuti, Ibnu Al-Jauzi, Al-Nawawi, Fakhr al-Din Al-Razi, Ibnu Asakir, Al-Subki, Al-Taftazani, Al-Bakilani dan Al-Baihaqi. 18. Ulama dan ilmuwan yang mengikuti Asy'ariyah termasuk Al-Biruni, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Battutah dan Ibnu Khaldun. 19. 20. Berapa lama pula kerajaan parasit al-Asy'ariyah wal Maturidiyah Aswaja memerintah? Pergerakan penyatuan dimulakan oleh Ibnu Tumad dalam kalangan Bani Masmuda, dan diikuti oleh Abdul Al-Mumin Al-Gumi di antara tahun 1130 dan kematiannya pada tahun 1163. Pihak Al-Muwahhidun menewaskan Al-Murabitun, dan memanjangkan kuasa mereka di seluruh Maghrib dan Al-Andalus, selatan Portugal dan Sepanyol, yang pada masa itu di bawah penguasaan Al-Murabitun. Ketuanan Al-Muwahhidun kekal sehingga tahun 1212, apabila Muhammad III, Al-Nasir, 1199 hingga 1214, tertewas kepada angkatan bersekutu Kristian dari Castilla, Aragon, Navarre dan Portugal dalam pertempuran Las Navas de Tolosa di Sierra Morena.
Hampir kesemua tanah jajahan Islam, di Iberia jatuh ke tangan Kristian selepas peristiwa itu, kecuali bandar-bandar agung Cordoba dan Seville. Pihak Al-Muwahhidun memerintah di Afrika sehinggalah kemunculan puak marinir dalam tahun 1215. Sebelum itu, Kekhalifahan Al-Muwahhidun kehilangan wilayah dan jajahan melalui pemberontakan puak-puak dan daerah-daerah di wilayah jajahan mereka. Wakil terakhir Al-Muwahhidun, Idris II, Al-Wadhi, hanya memiliki Marrakesh, di mana beliau dibunuh oleh seorang hamba adi pada tahun 1269. Pihak Banu Marinid, merampas Marrakesh dan menamatkan pemerintahan Al-Muwahhidun di Maghrib Barat. Almohad atau Muwahhidun adalah wangsa dinasti Berber, 1133 hingga 1269, yang mematahkan kekuasaan Almoravid, sehingga menguasai hampir seluruh Afrika Utara. 5. Dinasti ini menganut ajaran Tauhid yang keras seperti yang diajarkan oleh Ibn Tumad, kepercayaan pada Mahdi, yang mendapat petunjuk dari Tuhan. 5. Pengikut Ibn Tumad yang menggantikannya adalah Abdul Mukmin, dari suku Zanata, yang mengembangkan ajaran gurunya ke seluruh Atlas dan Rif, Afrika Utara. 5. Pada tahun 1147, dia berhasil menguasai daerah Almoravid, Aljazair, 1152, Tunisia dan Tripolitania, 1160. 5. Selama masa kekuasaan putera Abdul Mukmin, Abu Yaqub Yusuf, 1163 hingga 1184, kekuasaan Almohad meluas sampai ke Andalus, Spanyol, di mana dia menetap di Seville. 5. Dinasti ini mencapai puncak kejayaannya pada masa kekuasaan Abu Yusuf Yaqub Al-Mansur, 1184 hingga 1199. 5. Dirinya mampu mengalahkan pasukan Raja Alfonso ke-8, Raja Castilla dalam pertempuran Alarcos, 1195, bahkan dirinya berhasil maju sampai ke Madrid dan Guadalajara. 5. Kekuasaan Almohad masih bertahan di Andalus setelah pasukan gabungan Kristen yang terdiri dari Raja-Raja Aragon, Navarra, dan Castilla, 1212, menimbulkan kerugian besar pada pasukan Muhammad An-Nasir, 1199 hingga 1213. 5. Setelah Muhammad An-Nasir wafat, mulai tampak kemunduran di dalam kerajaan kerana pemberontakan suku-suku dan perebutan kekuasaan di kalangan istana. 5. Almohad berhasil mengembangkan kekuasaannya di Afrika Utara dan Andalus kerana ajaran Ibn Tumad yang mengatur kehidupan agama, bidang sosial, politik, dan militer. 5. Nota, sejak dari itu agama Parasit ini tidak pernah lagi memenangi peperangan dalam mana-mana medan perang di dunia. Bahkan mereka terus terjajah dengan kuasa-kuasa barat sambil terus-menerus mengembangkan fahaman parasitnya dengan angan-angan satu masa nanti mereka akan menang perang dan menguasai semula sebahagian dunia seperti mana zaman pemerintahan Rasulullah dan para sahabat. Golongan ini telah tertipu dengan akidah aliran bid'ah wal falsafah ciptaan para Yahudi dan penjajah. Sambil berteriak-teriak, ketuanan Melayu, bangkit Melayu, bangkit Islam, bangkit Islam. Selagi agama dikuasai oleh puak-puak parasit, maka tidak ada jalan keluar untuk mereka dan generasi keturunan mereka untuk menang dalam pelbagai pertempuran buat selama-lamanya. Kecuali peperangan sesama bangsa mereka sendiri dan golongan lain dalam merebut kuasa. Fahaman golongan bid'ah Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah Aswaja ini hanya akan lenyap bila munculnya Dajjal dan Nabi Isa. Bahkan golongan mereka akan menjadi pengikut teramai Dajjal.